Asap rokok semasa hamil. Bahaya atau tidak? Asap rokok, sama ada dari rokok aktif atau pasif, boleh memberi kesan negatif kepada ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Berikut adalah risikonya. 1. Keguguran. Bahan kimia dalam asap rokok seperti nikotin dan karbon monoksida boleh mengganggu aliran darah ke plasenta, meningkatkan risiko keguguran. 2. Masalah tumbesaran. Bayi mungkin mengalami berat lahir rendah kerana kurang bekalan oksigen dan nutrisi. 3. Komplikasi lain. Asap rokok juga boleh menyebabkan kelahiran pramatang atau gangguan perkembangan organ bayi. Walaupun anda hanya menghidu asap rokok, ia masih berbahaya kerana asap rokok mengandungi lebih 7,000 bahan kimia, termasuk 70 bahan penyebab kanser. Tiada tahap selamat, tiada jumlah pendedahan asap rokok yang dianggap selamat semasa hamil. Bincang dengan doktor jika anda mengalami simptom seperti sesak nafas. Kesihatan ibu dan bayi adalah keutamaan. Jangan lupa amalkan FFT Mama untuk sokong tumbesaran janin dan HB bakal ibu.